This is Rosianna Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosianna Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak review dengan korang. Macam korang tahu, Perfume Paradise ni dah memang popular dan terkenal dah, dengan bauan yang sedap, dengan bauan yang wangi dan tahan lama. So itulah kita nak terangkan dekat korang satu persatu bauan apa yang paling sedap, bauan apa yang kita paling suka. And ya, sebenarnya dia banyak lagi tau bau-bau yang ada dekat Perfume Paradise ni. Tapi kita tak adalah beli semua. Kita belilah yang bau lain daripada yang lain. And apa yang I excited, sebab dia ada bau-bauan yang macam-macam. Tu yang I excited. Korang bayangkan ada bauan pistachio macam ni. Korang bayangkan bauan pistachio macaron, macam mana bau dia? So hari ni lah kita nak bau and nak review dekat korang. So yang ini juga adalah bauan best seller yang I dengar-dengar ramai orang beli. Okay, so let's go. Kita akan review satu persatu dekat korang. And I juga excited untuk nak bau setiap bauan yang ada. Okay, so kita mulakan dengan yang ini dululah. Okay, yang ini dia kan ada edition dia. So yang ini edition pulut mangga, yang ini ada edition pistachio macaron. So setiap edition berbeza bauan and tak ada yang sama. Okay, and apa yang best dia, yang paling penting dia tak ada dekat brand lain, tapi hanya ada dekat Perfume Paradise. Okay, so first kali pulut mangga. Sangat bauan yang harum. Wangian dia adalah manis, creamy. Memang bau pulut mangga korang. Dia bukan bau durian tak, tapi dia adalah bau pulut mangga. Macam mana hidangan pulut mangga yang kita pernah bau tu. Yes, sebiji bau dia. Bau dia yang manis, sweet and fruity ni buatkan kita rasa tenang je. Dia lebih kepada bau-bau fruity. Kalau korang minat bau-bau fruity, korang juga boleh try perfume ini. Okay. So yang sesuai adalah daily wear. Korang nak pakai, nak pergi kerja, tak ada masalah. Okay, bau yang manis. Ini I bagi 7/10 untuk perfume pulut mangga. Kita pergi kepada Cotton Cloud. Ada Cotton Cloud korang. Okay, nampak ke tak nampak Mana punya tulisan? Kita pergi kepada Cotton Cloud. Pula bau dia lebih kepada lembut, bau yang soft, bau-bau kapas macam tu. Kalau korang minat bau-bau lembut, bau-bau kapas, korang boleh ambil Cotton Cloud. Sudah, I boleh bagi dia 8/10 untuk Cotton Cloud. Kepada Apple Pie. Wow, Apple Pie. Bau-bau Apple Pie ni adalah bau-bau yang manis, bau-bau yang cozy macam tu. Macam contoh korang baru lepas bakar apple pie ni, bau-bau panas macam tu kan. Sedap korang, bau-bau manis macam tu. Okay, so siapa-siapa nak dapatkan apple pie, korang boleh dapatkan dekat link description. Kita tunjuk dekat korang. Bau yang sedap, dia bau yang manis dan juga macam bau apple yang baru, aroma-aroma roti yang baru lepas dibakar. Okay, kita pergi kepada edition Clean and Linen. Okay, Clean and Linen ni korang, okay, dia lebih kepada macam sabun basuh baju tau. Macam ini macam bau-bauan downy. Dia ada bau-bauan yang inspirasi lah daripada bau-bauan sabun. Dia sama macam ni. Yang ini kalau tak silap kita,
bauan lembut-lembut macam tu. Ini adalah bau-bau yang lembut. Dia memang bau sabun tau korang. Kalau siapa suka addition yang bau-bauan sabun, korang boleh ambil addition linen macam ni. Okay, comel sangat. Dia ada lagi satu tak silap kita. Sekejap yang ini kot. Ni. Ini addition ni I terus ambil dekat sini saja sebab ikut addition dia. Tadi I tak ikut addition, tak apalah. Ni pun bau sabun. Kalau korang minat bau-bau sabun, korang boleh ambil yang ini. This one. Sedap. Dia depends on orang tau korang. Okay, dia lebih kepada macam bau-bau dreamy, bau-bau misteri macam tu untuk yang night dream. Tapi night dream ni I boleh bagi 4/10. I tak minat sangat untuk bau-bau night dream ni. 4/10 ke 3/10 lah, I tak minat. Okay, yang ini I boleh bagi untuk baby pink. Baby pink ni macam bedak-bedak bayi. I boleh bagi 5/10. Okay, then yang red, ni sedap. Yang ini bau daun ni warna merah, even macam sabun tu I bagi 6/10. Okay, so dia ikut cita rasa masing-masing tau korang. But for me dia masih sedap. Jangan risau, setiap orang tu dia ada taste yang berbeza. Don't worry, kalau korang pun nak try juga untuk bau-bauan yang rate rendah tu pun boleh, tak ada masalah. Mungkin bauan yang korang suka, kita tak tahu. Okay, so kita pilih sekejap. Yang ini tak nak dulu, ni nanti dulu. Yang ini yang best seller yang korang mungkin tahu. Okay, ini semua yang best seller. 4 depan yang I tunjuk dengan korang 5 ni, nanti I akan terangkan satu persatu sebab iaitu bauan my favourite. Itu memang I punya favourite 5 ni. So tadi last kat sini kita nak ambil banana pudding. Guys, bauan banana pudding, korang bayangkan kita ada banana pudding korang. Tengoklah, ada ke jenama lain yang guna banana pudding? Tak ada. So let's go, kita bau. Bau-bau puding macam tu. Dia lebih kepada bau-bau manis. Kalau korang minat bau-bau manis, bau-bau pisang, korang boleh try untuk banana pudding ni. Dia punya packaging seriously cantik. I really love dia punya packaging. Yang ini bau dia I boleh bagi 5/10. Dia sebuah buahan kan. Okay, kita pergi matcha blueberry. Wow, matcha blueberry. Packaging ni cantik lah, suka. Okay, matcha blueberry. Kita tengok, kita tunjuk kat korang. Matcha blueberry ni lebih kepada bau fresh, bau fruity dan juga creamy. I boleh bagi 5/10. Okay, don't worry korang. Kalau I rate rendah tu, tak adalah rendah sangat. 5/10 tu okay tau. Cuma dia kadang-kadang macam setiap orang tu bauan yang dia favourite lain. Okay, so kita tunjuk yang ini pula addition tuberose. Dia lagi satu tau yang gardenia punya. Gardenia tu ni sedap korang. Ni pun not bad juga. Tapi dia bau bunga yang macam, dia lebih kepada bau bunga. Dia sebab dia memang bau bunga kan. But I tak sampai untuk nak suka bauan dia. I bagi 4/10 for this. Okay, sorry, I bagi 4/10 untuk bauan ini. Pistachio tadi dah review ke? Dah lupa lah korang. Okay, pistachio belum. Pistachio ni pula pun bau manis. Yelah, bau-bau macaron kan. Bau-bau manis. Kalau korang minat bau-bau manis, korang boleh dapatkan juga yang ini. Okay, dia lebih kepada bau-bau manis. Macam korang masuk dalam kedai baking ke, kedai kek, bau-bau yang manis. I tak minat sangat bau-bau manis ni korang. I suka bau bunga, tapi bunga yang semerbak. Nanti I review yang korang yang my favourite punya.
Yang ini I bagi 5/10. Ini pun I suka. Yang ini ramai tak orang tak review. Tapi for me, ini adalah bauan yang I suka juga. Di antara my favorite perfume untuk bauan Perfume Paradise. Apa yang bestnya bauan? Ni best sangat-sangat. I suka sangat-sangat perfume ni. Flora ni. Tapi I pelik kenapa tak ada orang review yang best. But this is my favorite perfume. Okay, apa yang best ni, kita sambung balik. Apa yang best ni pasal Perfume Paradise ni, harga dia murah, berpatutan, tapi dia tahan bau yang lama. Mana nak dapat kurang? Okay, so kita pergi kepada Magnet Brown. Magnet Brown ni I dah bau tau. Okay, yang ini I punya dalam banyak-banyak Perfume Paradise ini paling I bau dia bau coklat kot. I rasa dia macam I bau balik lah. Yang mana tahu I berubah ke kan. Bau-bauan dia I dah bau. Dia lebih kepada bau coklat. I tak minat sangat. I bagi 4/10. Bau dia terlalu dark. Tapi ada orang dia suka tau. Dia suka bau kopi, suka bau-bauan coklat, mocha macam tu. So if korang minat-minat bau-bauan yang macam tu, go ambil yang ini. Kalau korang peminat bau kopi, bau coklat, ambil yang ini. Tapi I suka bau kopi. Tapi I suka bau aroma kopi yang kalau masuk kedai tu, bau aroma kopi I suka. Dan kalau macam perfume kopi, I tak minat sangat. Okay, so kita juga ada yang ini. Edition yang ini I paling suka sebenarnya Slay. Macam kita tahu best seller adalah paling Slay. Ni pun sedap juga sebenarnya. Dia bau lebih kepada bau yang pekat, bau yang manis, bau yang anggun, bau yang pekat, and bau yang ada kelas. So kalau korang nak pergi office, nak pergi tempat-tempat aircon, shopping mall, I really recommend korang ambil yang ini. Okay, so telah tiba masanya untuk kita mereview bau-bauan yang paling I suka, paling jatuh cinta, paling I love dekat Perfume Paradise ni. Ada 5 tau. Ada 6 lah termasuk yang Flora yang ini. Memang favourite sangat. Korang kena try apa yang I recommend dekat korang tau. Okay, so yang ini first adalah Prima Donna. Prima Donna ni seriously bau perfume mahal. Okay, bau yang I tak boleh nak describe. 5 yang my favourite I tak boleh nak describe dekat korang. Sebab I nak korang try sendiri, I nak korang cuba sendiri. Tapi I boleh tunjuk lah dekat korang. Ini adalah edition yang ni, adalah edition Bellas punya. Kalau korang dah pernah try Bellas, korang mesti suka Prima Donna. Then kita ada juga Slay. Slay ni adalah best seller. I nak spray sikit. Wish, I memang suka lah. Memang jatuh cinta lah dengan perfume Slay ni. And lepas tu Wara. Wara ni lebih kepada bau vanilla. Okay, kalau korang suka bau vanilla, boleh ambil Wara. Kita juga ada Only Me. Only Me ni nak pergi ambil anak sekolah kan. Kita nak kena spray bauan dulu. Sebab apa? Nanti korang by the way korang boleh je tau korang nak bagi anak-anak pakai perfume supaya tak adalah bau-bau yang tak sedap ke kan. Sebab ramai je orang yang nak bagi anak pakai perfume kan. Sebab Perfume Paradise ni dia tak adalah terlalu kuat sangat. Jangan bagi yang kuat-kuat, bagi yang soft-soft, yang kanak-kanak. Macam Only Me ni pun not bad. Cotton Club ni pun boleh kan. So inilah 5 matcha strawberry yang korang patut beli. Only Me, okay, Wara, Slay, dan juga Prima Donna. So hope video ini membantu. Kalau korang rasa keliru, kalau korang rasa tak tahu nak pilih yang mana dalam banyak-banyak Perfume Paradise ni, boleh try. And apa yang I review dekat sini adalah perfume yang lain daripada yang lain. Okay, untuk yang 5 ni I bagi 10
per 10 bauan daripada Perfume Paradise. Bye korang. Don't forget to like, share and subscribe, and I harap video ni membantu untuk korang nak pilih bauan yang macam mana.